Gagal ujian pengesahan perkhidmatan boleh menyebabkan anda ditamatkan perkhidmatan. Jangan risau, dalam video ini saya akan kongsikan beberapa tips penting untuk membantu anda lulus dengan cemerlang. Pastikan anda tonton hingga habis. Pertama sekali, fahami format ujian. Ujian perkhidmatan biasanya mengandungi soalan objektif dan subjektif. Ia bergantung kepada grade. Anda perlu bersedia dengan pengetahuan am dan pengetahuan perkhidmatan awam, dasar kerajaan, undang-undang serta tugas-tugas anda. Jadi, pastikan anda kaji dan ulang kaji topik ini. Ujian pengesahan jawatan menguji pemahaman anda tentang peraturan perkhidmatan awam. Antara yang wajib anda tahu ialah yang pertama, perlembagaan persekutuan. Hanya bahagian yang berkaitan dengan perkhidmatan awam. Kedua, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, perintah am, perkiling dan arahan perkhidmatan. Penting untuk anda fahami segala konsep ini. Tumpukan pada tanggungjawab jawatan anda. Fahami skop tugas anda. Ini adalah termasuk deskripsi tugas, SOP berkaitan, kemudian hierarki organisasi. Maklumat-maklumat ini mungkin akan anda gunakan semasa anda membuat karangan ataupun esei nanti. Sekarang kalau soalan akan menguji kefahaman anda tentang peristiwa terkini berkaitan dengan kerajaan. Ia akan menyokong penyataan yang anda berikan, anda jawab semasa membuat esei nanti. Okey, seterusnya transisi. Latih diri dengan soalan dan latihan. Practice make perfect. Banyakkan latihan dengan menjawab soalan pengesahan jawatan ini. Anda boleh meminta rakan sekerja yang sudah menduduki untuk berkongsi pengalaman anda ataupun anda cari dan buat latihan soalan objektif ataupun esei. Semakin banyak anda berlatih, semakin yakin anda menghadapi ujian ini. Jika ujian anda soalan esei, anda perlu menulis dengan struktur yang jelas iaitu ada pendahuluan, diterangkan secara ringkas dan topik yang ditanya, isinya, huraikan dengan fakta dan contoh yang relevan, kesimpulannya, rumuskan dengan padat dan jelas. Pastikan ayat profesional, fakta yang tepat dan tata bahasa yang betul. Untuk bantu persediaan kali ini, kami di Panduan Kerjaya Kerajaan ada sediakan rujukan khusus untuk bantu persediaan anda ini. Rujukan ini terdiri daripada nota, contoh soalan dan contoh jawapan. Macam mana nak dapatkan rujukan ini? Sila layari laman kami, Panduan Kerjaya Kerajaan. Yang penting, anda hendaklah banyakkan input dan banyakkan membuat latihan supaya apabila anda masuk sesi ujian nanti, anda terus boleh jawab dengan jayanya.